zoo dekat Britain, Bristol Zoo yang dah pun ditutup since 2022. Oh, dah lama tutup. Tapi masih ada siapa? Masih ada. Oh, Dan baru bangun tutup penceroboh masuk. okey. Dan hasil daripada pencerobohan yang dah dilakukan oleh si penceroboh tu, lekatnya berada beberapa jam di dalam zoo yang Lama dah lama juga. ditutup, kata. Oh. Ia berjaya menemui 8 gorila di balik kaca di dalam sebuah kandang. Ha? Di zoo yang dah ditutup dah. Sik, ni dah tutup. Dah tutup. Kenapa gorila masih ada dalamnya? Yes. Ada orang jaga sih. Dikatakan ada penjaganya, tapi dia masih dibuka untuk orang awam. Just imagine dalamnya. Orang seperti yang dalam gorila datang, dia tiba-tiba ngetok. Jangan awak kasih. Ya macam hello, aku dah stok macam bau kasih. Samalah. Samalah. Halo. Ini macam ya. Oh. Kebetulan penceroboh pun bila nangga ada gorila tak ngetok. Ada. Ya maksudnya apa? Aku siap malam apa? Aku penceroboh. Ini macam ya. Oh, siapa tak lama tahu. Penceroboh ekor kawannya. Cousin. Allah. Aku serius nak. I pay attention nak. Tapi mak kata pihak pengurusan zoo ya, dalam masa yang terdekat tu, penjaga berpengalaman dan pasukan kebajikan sidak akan terus menjaga haiwannya dalam tempoh masanya ditunggu untuk dihantar ke tempat yang baru. Oh, si kena tanya si hantar